nampak dari sini lah. Apa dia? Betul lah. Okay. Sekarang kita berada di terminal sebelah Bursa, Yellowa Terminal. Nak naik feri. Kendaraan kami di atas feri akan menuju ke Kadikoy Terminal di sebelah Istanbul. Nampak di sana tu? Itu Istanbul. Sini Bursa dari Istanbul. Actually apa ni, kami punya package tak termasuk ni, dan dia sepatutnya dia bawa kenderaan sampai Istanbul, tapi dia bagi ekstra. Ada jambatan, sepatutnya ikut jambatan, tapi ada alternatif untuk naik feri. Mungkin dia nak bagi tu nama rasa naik feri. Dia bagi ekstra lah begitu pergi sana. Okey. Bawah ada ikan banyak. Dalam air ya. Okey, sekarang ni nama jangan memancing di sini, diharap. Jangan memancing. Balik tutup pak. Ya satir. Fishing is prohibited. Tak jadi nak pergi bad review. Atas boleh naik lagi ni kan? Oh nak marah. Atas boleh naik lagi kan? Ada dah. Kita naik lagi jom. Jom. Oh, ada kursi ya. Silakan. Atas ni. Besar kapal ni. Alhamdulillah, Allah izinkan kita melancong. Seronoklah kali ni melancong. Happy lah. Semua Allah mudahkan. Allah izinkan kesihatan yang baik. Sana Istanbul, di sini Bursa. Perjalanan mungkin sejam Sejam. Nampak macam jauh tapi memang jauh. Kalau ikut jambatan, dia jauh lagi. Sana ada jambatan. Ini sungai apa ni? Ini bukan sungai, ini laut. Laut apa? Mana filter dia ni? Filter dia. Satu. Ini tak ada dalam itinerary. Ini value added daripada Mr. Muhammad from Ghazi Travel. Dia bawa ini hari ke-6 kami di sini. Selepas kami di Cappadocia selama 2 malam, di Bursa ni 2 malam, dan kami hari ini hari ke-6 dan kami akan menuju ke Istanbul untuk 3 malam yang terakhir. Hari Sabtu ni kami akan berangkat pulang ke Kuala Lumpur. Feri dah mula bergerak, enjin dah mula bising. Start keluar. Kereta kami kat bawah. Kami naik atas.